Cari sesuatu nasi pun payah dekat negara ni. Tak payah. Motor pakcik dah dapat dah. Alhamdulillah. Rezeki Allah tu, Allah dah menentukan. Hello, Assalamualaikum. Salam. Saya dah sampai rumah mana? Rumah saya nak jumpa pakcik Petai. Kesian ya kan. Ya, cik. Ya, Assalamualaikum. nak bawa dia pergi jalan-jalan tengok. Pakcik Petai, rezeki Allah Ta'ala bagi rezeki pakcik dengan sekelip mata cik dengan asbab Allah sayang kita, Allah ingatkan kita. Alhamdulillah lah kepada Tuhan. Sebalik hikmah ni adalah orang Banyak orang sayang cik lah, banyak orang sayang dengan asbab. murah hati. Ini boleh bawa petai, bawa petai. Petai, pakcik petai. Boleh? Pakcik Petai. Hari tengok di Facebook. Sudah jadi jutawan tu. Jarang. Banyak orang bagi Nanti hadiah. you pergi kedai motor pun boleh beli nanti. Macam apa ke itu tempat? Apa kat saya, semoga boleh bantu orang lain pula. Banyak yang saya post video ni. Abang bila nak pergi kat Pakcik Petai, pergi Pakcik Petai. Pakcik Petai dah, orang kata ramai dah doa-doa. Anda semua ni follow Pakcik Petai. Pakcik, cakap doang follow saya. Follow saya. Dah jom kita nak berjual petai kat mana? Jom kita jual petai kat rumah tu, Cik. Orang ramai-ramai tu kita boleh jual. Orang ramai. Berbuat baik pada orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban yang sangat dianjurkan dalam Islam dan tidakkah ada kerugian dalam melakukannya, bahkan ada banyak keutamaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.